Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila buka surat 381 ayat 72 ayat 10 suratul Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Sadaqallahul azim. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami, yakni jin, tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan itu sesuatu bala bencana hendak ditimpakan ke atas penduduk bumi, atau am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka, Tuhan manusia, Tuhan mereka, Tuhan penduduk di bumi hendak melimpahkan sesuatu kebaikan pada mereka. Jin menyatakan lagi kelemahannya sebenarnya dalam memahami perubahan-perubahan dalam alam buana ini. Dia tidak mengetahui mengapa kawalan begitu ketat. Sama ada manusia akan menerima anugerah daripada Allah ataupun manusia akan ditimpa malapetaka. Jin tidak tahu. Padahal berlaku setiap hari di hadapan matanya. Setiap hari. Sebelum ini tidak dikawal, sekarang sudah dikawal. Dan kerja-kerja jin juga pun terbantut, terhenti kegiatan mereka menyampaikan berita. Ini satu perubahan yang tidak diketahui oleh jin. Kalau jin tak mengetahui perkara yang berlaku di hadapannya, dia sukar mentafsirkan. Bagaimana dia boleh cakap, bagaimana dia boleh menerima orang yang meminta supaya berbuat sesuatu. Manusia meminta daripada jin supaya buat sesuatu, buat pagar rumah, buat pagar pejabat, buat pagar kebun, buat pagar macam-macam, minta buat pagar. Jadi macam mana awak boleh tahu orang boleh ceroboh ataupun tak boleh ceroboh, sedangkan perkara yang berlaku di depan mata anda pun anda tak tahu? Ini satu perkara yang heran. Mengapa pula manusia boleh mempercayai perbuatan jin yang tidak pernah mereka ini tidak disuruh pada mereka ini berkhidmat pada manusia. Kalau mereka ini dibenar untuk berkhidmat kepada manusia, nescaya Allah Subhanahu wa taala jadikan jin itu sesuatu yang tidak menakutkan. Ini jin menakutkan, rupanya, gerak kerjanya, perjalanannya, pantas, ini semuanya menakutkan kita. Kita tidak boleh menandingi sama sekali dan tak boleh faham apa yang dipaham oleh jin, dan jin tidak boleh dipahami apa yang disebut oleh manusia. Malah jin juga tidak mengetahui bahawa mereka juga tertakluk pada hukum Al-Quranul Karim, tapi mereka tak mengerti, ataupun dengan tugas-tugas ini mereka lebih awal lagi membohongi keterangan wahyu dan sebagainya. Banyak tafsiran yang boleh kita buat, kita fahami menerusi ayat yang kita akan baca ini. Kita ikuti seterusnya. Kumpulan jin itu gagal mentafsirkan perubahan demi perubahan yang berlaku dalam alam buana yang menyertai kebangkitan Nabi Muhammad SAW, seperti adanya kawalan ketat di langit dan larangan mencuri dengar berita yang sebelum ini mereka dapat dengar. Mereka tak boleh faham mengapa mereka disekat, mengapa mereka dikawal, mengapa mereka tak boleh masuk rapat, tak boleh masuk dekat. Jangan dihampiri kotak maklumat ini. Jangan. Kotak maklumat pun jangan kita anggap macam kotak buku pintu pagar kita tu. Ini besar, tak boleh hampir ke sini. Mereka akan dipanah, mereka akan dipukul.
tak boleh faham. Kalau itu mereka tak boleh faham, hentikanlah hubungan dengan jin ini. Sebenarnya hubungan dengan jin tidak boleh, sebab mereka tak faham ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak faham nabi, tak faham alam ghaib. Mereka tidak dapat memahami apakah yang tersirat di sebalik perubahan itu. Adakah perubahan itu yang merupakan petanda kurang baik bagi penduduk bumi, seperti tanda kiamat hampir tiba, atau tiada kebaikan yang dikehendaki Allah bagi mereka, bagi penduduk bumi, seperti berakhirnya zaman gelap khurafat dan kejahilan, dan bermulanya zaman hidayat dan sinaran iman. Mereka tak boleh faham, tak boleh mereka pergi ke situ. Kebangkitan Nabi Muhammad ini pun mereka bengong, mereka tak faham. Kebangkitan Nabi artinya berhenti zaman khurafat, zaman kegelapan jahiliah sudah tamat, kini bertukar pada zaman iman, zaman kepercayaan kepada wahyu, zaman Al-Quranul Karim. Itu maknanya. Tetapi jin menganggap itu satu perkara biasa. Pengakuan yang ada dalam ayat tadi, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Pengakuan ini mengukuhkan lagi kelemahan jin dan kejahilan mereka tentang ilmu gaib. Mereka gagal menafsirkan perubahan alam semesta. Mereka tidak mengetahui mengapa panah-panah api dilancar terhadap mereka apabila cuba mencuri dengar perbincangan antara malaikat tentang berita-berita gaib. Justru mereka tidak layak dipercayai tentang ulasan terhadap gejala seperti sakit, bencana, kekalahan dan sebagainya, sebagaimana yang dipercayai oleh sesetengah bomoh yang mencari perlindungan daripada jin untuk merawati penyakit dan menafsirkan sesuatu kejadian yang berlaku. Banyak orang meminta khidmat jin. Bagaimana, siapa kalah ni dalam pilihan raya ni? Pilihan raya akan datang. Bagaimana dengan terjadi dengan undang-undang Islam yang nak dibentangkan ini? Macam mana? Jin kata aku tak tahu, tapi jin ni sebenarnya oleh kerana dia ni bangsa penipu, dia akan cakap juga apa yang dia tak tahu. Itu hakikatnya. Tapi jin tahu, mari pula dah macam tu. Yang bomo-bomo tahu tu macam mana? Bomo tahu tu dia nak duit. Dia kata dia pagar habis dah, dia di laut, di darat, di udara habis dia pagar dia, katanya dulu diam-diam sudahlah. Ya, ada benda yang dia mau. Tetapi kita merasakan boleh jadi dia. Tuhan bukakan hijab pada dia, buat macam mana? Tuhan buka hijab ini orang yang maqam yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali, auliaullah, ini hijab yang Tuhan buka kepada mereka. Tapi kalau orang kerapah dia tak buka hijab ni. Hijab terlalu mahal. Hijab kalau dibuka pada seseorang, dia akan malu untuk nak cakap kepada ramai orang. Dia tak akan beritahu pada sesiapa pun yang dibuka hijab. Kalau dibuka hijab itu yang sebenarnya dia tahu nasihat kedudukannya tidak seperti hari ini. Nasihat begitu. Jadi ada orang yang dia katanya bomo-bomo ini dibuka hijab. Nampak satu yang orang lain tak nampak. Mulalah tu pulanya satu isu baru. Tidak diragui bahawa kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa kebaikan yang besar kepada manusia di bumi ini, untuk menyelamatkan mereka daripada gelap gelita kejahilan, kebatilan dan kesesatan, dan memimpin kepada kebenaran, petunjuk dan pengetahuan. Sekatan terhadap syaitan daripada mencuri dengar berita gaib yang beredar di kalangan malaikat juga satu kebaikan dan nikmat yang sangat besar, kerana menutup sama sekali jalan-jalan yang membawa kekeliruan antara kebenaran wahyu dan pembohongan jin.
Dalam ayat 10 ini tidak menyebutkan perkataan khair sebagai lawan kepada perkataan syar. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Lawan kepada syarrun rasyada. Sepatutnya lawan kepada syarrun tu khairun, kebaikan. Syarrun kejahatan, khairun kebaikan. Sebaliknya Al-Quran menggunakan rasyada. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Apa sebabnya? Sebaliknya ayat menyebutkan perkataan rasyada yang membawa arti kebaikan dan kebenaran. Ini kerana rasyada meliputi segala erti kebaikan, termasuklah hidayah dan iman. Banyak perkara yang tidak baik ada pada jin. Oleh kerana itu perkataan bukan perkataan khair, tapi perkataan rasyad. Rasyada ni maknanya jalan yang betul. Jalan yang betul. Hasil daripada mengikuti jalan yang betul tu, seorang akan memperolehi banyak lagi khairun, kebaikan. Tapi pada permulaan jalan lagi jin telah menyeleweng. Oleh kerana itu mereka gagal untuk mendapat khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rasyada, jalan yang betul kepada mereka, katanya. Itu yang dipahami oleh jin. Dan tidak boleh menjadikan sebarang hujah bagi kita apa yang berlaku pada alam jin. Bolehkah jin menyampaikan maklumat gaib atau bukan gaib kepada manusia? Jin sejauh mana dia boleh beri khidmat kepada manusia ini? Itu persoalan yang berbangkit. Kalau kita nak adakan hubungan dengan jin, apa yang jin boleh buat? Jin bolehkah pindah bandar Kuala Lumpur ni ke satu tempat yang lain? Misalnya, sebagaimana dia telah pindahkan Ifrit, dia boleh pindahkan istana Balqis itu. Bagaimana bolehkah? Itu persoalannya. Kalau kata rasakan jin itu boleh seperti mana yang dia pernah dia lakukan kepada Nabi Sulaiman, kita nak minta lah pindah rumah kita tu balik Kota Baru. Tak bawa besar-besar, tak payah besar-besar nak balik. Orang Kedah dia nak balik Kedah, orang Terengganu nak balik ke Terengganu. Bolehkah? Pasal rumah kita tu nak jual apa, dia katanya murah sekarang ni. Sebaliknya juga begitu juga, rumah tu Kelantan nak mai sini. Boleh ke tak begitu? Ini satu perkara yang mesti kata boleh. Kalau jin tu dia mempunyai kuasa, mesti boleh. Tak boleh. Kalau dah boleh, orang dah buat dah lah. Bomah besar tu dia buat dah. Rumah dia nak sini dia naik ke macam genting tu misalnya, kerana rumah ni sayang. Tak pernah buat macam tu. Ilmu dan berita gaib sebahagian terbahagi dua. Pertama, ilmu yang berkaitan perkara yang boleh dilihat dan berita-berita yang berlaku pada masa yang lalu. Ilmu atau berita yang mungkin diketahui oleh jin tidak kepada manusia. Mungkin jin menyampaikan berita-berita ini kepada manusia yang mempunyai hubungan baik dengan jin, seperti tukang sihir, pawang, nujum dan sebagainya. Kita tidak boleh mempercayai kebenarannya kerana tiada ukuran yang boleh dipastikan sama ada mereka benar atau berdusta. Ya. Kalau berita itu berita lama, berita bagaimana? Berita dulu waktu Nabi Adam dulu, Iblis dah ada. Dialah katanya, wahai Adam, makanlah pokok buah daripada pokok yang dilarang ini, kerana kalau kamu makan, kamu duduk kekal dalam surga ini. Hawa berkata pun begitu juga. Hawa kata makanlah. Bolehkah dia cakap kepada kita pokok itu? Bagaimana pokok? Dia tak boleh cakap. Pada zaman Nabi Nuh katanya dia dah ada. Jadi macam mana peristiwa banjir besar dulu? Kamu ada ke tak? Kamu duduk di mana? Kita tidak mempunyai ukuran. Boleh jadi jin berani datang, dia cakap kepada kita, cakap perahu tu macam ni, kapal tu macam ni. Sekarang ni pun ada gambar kapal tu, gambar kapal bahtera Nabi Nuh. Ada duk jual kalau kedai-kedai gambar-gambar tu, dia ada. Betulkah? Tidak ada ukuran untuk kita mempercayai sumber tu sumber jin. Boleh jadinya bila sumber jin kita, sumber manusia, kita akan tanya dia ni orang Islam ke orang kafir, dia ni selalu berdusta ke ataupun tidak. Oh, dia orang baik, dia orang Islam, orang yang beramal, orang soleh.
kita kata ada harapan boleh kita bercakap benar, dia bercakap benar. Tapi kalau sebaliknya, jin tiada ukuran. Kedua, ilmu gaib antaranya ilmu yang diketahui oleh Allah jua dan tidak diketahui selainnya, sama ada nabi, sama ada malaikat, jin, manusia dan manusia. Jika jin atau syaitan memberitahu atau membuat dakwaan bahawa mereka mengetahui, maka pengakuan itu adalah dusta dan karut. Kerana firman Allah, kerana kita boleh mempercayai yang ni lagi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Maksudnya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang mengakui perkara yang gaib kecuali Allah, dan tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Tak tahu. Jadi bagaimana kalau ada orang mengetahui apa yang berlaku dalam alam kubur? Dia kata jin ada beritahu kepada dia alam kubur, orang meraung, berbagai-bagai lagi semuanya. Ini dusta, karut semata-mata. Karut. Kalau dia sama ada karut itu dia reka sendiri ataupun jin beritahu, tapi jin tu yang berdusta kepadanya. Dia nak tahu alam kubur tu bagaimana. Setengah orang pula dia tinggal telefon, handphone dalam kubur. Letak handphone, dia kata kalau ada apa-apa handphone nak telefon lah, dia kata dia bagilah. Dia tunggu. Lepas tu dia kata ada jawapan, dia kata tak ada apa-apa, dia kata baik-baik yang saja dalam kubur. Boleh tak cakap macam tu? Ini sesat sebenarnya, sesat. Janganlah beri peluang untuk mempercayai perkara yang seumpama ini. Yang B, ilmu yang termasuk dalam perkara gaib yang telah diputuskan diputuskan di langit. Ini bahagian yang kedua. Dan telah diketahui sebagaimana malaikat, sebahagian malaikat tahu sebahagiannya. Ilmu dalam bahagian ini adalah yang disabda oleh Nabi. Ini kalau ilmu dalam bahagian hak malaikat tahu, misalnya masalah turun hujan, masalah rezeki, masalah siapa kalah menang, waktu malaikat tahu. Ini hak malaikat tahu. Jadi kalau ada malaikat tahu, boleh ke jin selongkar segala simpanan yang ada dalam peti-peti malaikat itu. Nabi kata macam ni, innal malaikata tanzilu fil anani wa huwa as-sahab fatadhkuru al-amra qudiya fis sama'i fatastariqu asy-syayatin as-sam'a fatasma'uhu fatuhihi ila al-kuhani fayadribuna ma'aha mi'ata kalbatin min 'indi anfusihim. Maksudnya, ini ilmu yang diketahui oleh malaikat. Sesungguhnya malaikat turun ke awan-awan lalu menyebutkan perkara yang diputuskan di langit. Malaikat sebut. Lalu syaitan mencuri dengar dan menyampaikannya kepada pawang. Kemudian mereka berdusta bersama-samanya serta dusta 100 dusta bersama-samanya 100 dusta dari sisi mereka sendiri. Dia dengar satu saja hak betul daripada malaikat jin, kemudian dia bawa turun, dia tambah lagi 100, tambah lagi 100. Yang malaikat tu betul, jadi betul tu 100 lagi dia tambah daripada hak betul. Maknanya 99.9% dusta, sikit saja hak benarnya, sikit saja. Jadi kalau begitunya hak benar tu boleh jadi tak masuk dalam poket kita. Dia simpan kat dia dulu, dia bagi kepada pawang-pawang besar ni. Kita hak lebih kurang ni tak sampai. Jadi kalau begitu kecil sangat dah. Di dalam hadis ada menyatakan ruh si mati dia pulang ke rumah, dan dia melihat, kerana dia biasanya dia duduk di rumah tu, dia balik pada awal kematiannya, dia balik, dia tengok begitulah seperti mana waktu dia hidup. Kemudian dengan lama-lama dia pun tak balik dah. Ada sumbernya begitu. Jadi yang ni pun kita tak abaikan. Jika kita ingin berbuat sesuatu, kita boleh hadiah. Orang mati ni sebenarnya dia dahagakan kepada pahala. Baca Quran adalah satu amalan yang sangat mustajab, sangat baik. Sedekah jariah bagi pihak keluarga, untuk hadiahnya itu pahalanya itu dihadiahkan kepada si mati. Ini barang yang sangat baik.
Kita baca-baca Quran, ialah baca Quran tu bagus, baca Yasin pun bagus. Yasin tu Quran saja, Quran juga. Jadi menumpukan bacaan kepada Yasin sahaja. Bagi mereka yang tak boleh baca lain, tak boleh baca surah lain, dia boleh baca surah Yasin saja. Itu pun surah Yasin dan dia ditulis dalam tulisan Rumi. Silalah. Maknanya pasal tak ada yang lain dah. Tapi kalau ada yang lain, kita bacalah surah Yasin, baca juga Al-Quran, hadiahkan kepada orang yang kita sayang. Selebih daripada itu, kita boleh buat sedekah jariah. Bagaimana sedekah jariah ni? Sedekah jariah ni kita tak ada barang, kita tak ada harta, tapi yang kita adanya ada RM100. Saya cadangkan RM100 itu, RM100 beli Quran, wakaf di sini. Semua orang baca. Tak beli surah Yasin. Surah Yasin dia masjid dah kaya dengan surah Yasin. Beli Al-Quran, wakaf di sini. Siapa nak baca, bacalah, insya-Allah berfaedah. Kalau kita ada duit banyak sekali lagi, masjid ada projek, kita tumpang projek ini pun, ini satu hal yang, satu keadaan yang sangat baik juga. Serasa banyak masjid boleh buat benar-benar yang sedekah jariah. Sedekah jariah ini, kalau orang tu dah tulis sedekah jariah, ada tabung sedekah jariah, tak boleh dah. Dan tak berlaku, saya tidak nak tuduh, tak bolehlah kita buat makan nasi lemak. Dan tak bolehlah makan nasi lemak tu dia banyak suku. Yang ni hak sedekah jariah. Nasi lemak dia tidak jadi jariah, dia balik juga, dia buang, dia habis. Macam tu. Jadi benar-benar kebaikan yang seumpama ini sangat penting. Jika kita sayang kepada orang yang kita sayang, dia baru saja pergi ke kubur ataupun yang lama-lama pun begitu juga. Kita boleh berdoa kepada orang mati, sebabnya benar-benar ini sabit di dalam hadis. Kita boleh berdoa, dan doa itu insya-Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ikhlas hati. Adapun kita berbuat sesuatu yang tidak sabit di dalam hadis itu, kita tak boleh jamin. Nabi pun tak kata boleh dan tak boleh misalnya. Jadi Nabi tak kata tu, kita pakai ijtihad sendirilah dengan segala kejahilan kita. Orang ijtihad dengan ilmu, kita ijtihad dengan kejahilan. Jadi macam mana boleh berfaedah benar-benar itu. Peluang untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia sangat banyak. Jadi tetapi dia memerlukan sedikit pengorbanan. Kadang-kadang si mati itu dah meninggal dunia, hartanya banyak, kita jadi pewaris dia, kita sayang, satu sen pun kita tak mau. Kesayangan ini bermakna kita tidak kasihan, kita tidak tulus ikhlas dengan si mati. Kalau kita tulus ikhlas, kita berbuatlah sesuatu yang berkekalan pahalanya, dan pahalanya itu kita hadiahkan kepada mereka. Kemudian satu lagi bila kita nak hadiahkan bacaan Quran dan sebagainya, ya Allah, kita katanya macam inilah lebih kurangnya. Ya Allah, jika bacaan Quran yang aku baca ini ada padanya pahala, maka aku hadiahkan pahala ini kepada ibuku, bapakku, suamiku dan sebagainya. Jika ada, boleh jadi tak ada. Kita baca tu ada banyak sangat kesalahan-kesalahannya yang tak betulnya, makhrajnya pun tak betul, apa tak betul, kita tak perbaiki lagi, maka nak hadiah macam mana barang tak laku? Kita nak hadiah pada orang barang tak laku. Kita hadiah barang tu barang baik, baca dengan ikhlas dan baca dengan betul, kita hadiahkan padanya itu. Sebab itu belajar Quran mustahak. Sebabnya kalau tidak belajar Quran, tak baca dengan betul, nak pergi letak mana? Kita nak jajar di mana? Tak ada tempat. Sebab tak betul. Itu. Jadi siapa yang boleh kata betulnya, betul tak betul? Ustaz kita pergi belajar dengan dia, kita percaya dia boleh cakap dengan betul, boleh betulkan mana kesalahan kita. Itu saya rasanya yang paling mustahak sekali. Jika kita ada wang, ada harta, dan kita ingin berkorban untuk orang yang dah meninggal dunia, ataupun kita tajak pelajar-pelajar nak belajar sekarang ini miskin, pelajar miskin sungguh. Kita pun tak pasti juga yang datang meminta sedekah itu betul-betulkah mereka perlu, ataupun yang mereka tak betul, iaitu lain cerita lah. Setelah kita pasti bahawa budak-budak ni boleh memerlukan kepada bantuan, kita berikannya, dan jika ada pahala pada kita hadiahkan ke sedekah di lain, kita hadiahkan pahalanya itu kepada fulan-fulan, insya-Allah berfaedah. Dan satu lagi barang yang kita jumpa tengah jalan, duit.
Orang tertinggal di masjid, handphone ke barang tu barang yang ada harta. Kita tak payah sedekah. Jangan kita sedekah dalam tabung masjid. Oh, sudah dia sedekah barang orang. Kalau dia jumpa, sedekah 2,000 dia jumpa, sedekah lillahi ta'ala. Yang ini dia ada hukum dia sendiri, ada hukum dia khas. Barang hilang, jadi kita tak boleh buat pandai-pandai. Kalau kita ada amanah, kita boleh ambil dan kita lakukan menurut hukumnya. Kalau tak ada amanah, tinggalkan kat situ. Lebih selamat daripada kita letak sini. Bila kita letak sini jadi hak kita lah. Gitulah. Kemudiannya muka surat 384 tu kita baca sekarang tu, kita kena sambung lagi ni hak bab-bab pawang dan sebagainya ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.